Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mazhab yang kedua ialah mazhab Hanafi, dan juga mazhab ini ataupun pandangan ini dipilih oleh Ibn Taymiyah. Dia mengatakan bahawasanya korban ini adalah wajib bagi sesiapa yang mampulah. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Sulaiman yang dimuliakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita berbicara serba sedikit berkaitan dengan ibadah korban yang tidak lama lagi akan melalui ataupun akan bertemu dengan kita. Yang kita doakan insya-Allah supaya kita diberikan umur yang panjang untuk dapat berpeluang melalui saat-saat yang dipanggil sebagai di antara min afdalil ayyam, di antara hari yang terbaik. Kalau malam yang terbaik ada pada malam Al-Qadar, di antara siang ataupun hari-hari yang terbaik ialah 10 hari di bulan ataupun 10 awal Zulhijjah, yang mana ia merupakan perkara yang Nabi SAW sendiri sebut tidak ada amal saleh yang lebih baik dilakukan melainkan pada ayyamil ashr, iaitu pada hari 10, melainkan jihad fi sabilillah, sama ada dengan dirinya ataupun dengan hartanya, walam yarji', dan dia tidak kembali ataupun dia terkorban ataupun hartanya hilang terus apabila dia berinfak fi sabilillah. Jadi itu yang terbaiklah sebab dia jihad. Tapi selain daripada itu, amalan-amalan yang sunat ini banyak diletakkan fadilatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari awal Zulhijjah. Bila kita berbicara berkenaan dengan korban, bila kita berbicara berkenaan dengan sembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal sebagai udhiyah. Udhiyah ini ialah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar hanya galakkan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri melaksanakannya untuk menunjukkan kepada kita tentang kepentingan supaya kita dapat menghidupkan syiar ini di waktu-waktu yang tertentu. Para ulama meletakkan definisi udhiyah. Definisi iaitu melaksanakan korban dengan kata mereka bila disebut tentang udhiyah, mereka kata apa? Ma yuzbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tashriq taqarruban ila Allah. Bila orang tanya kita korban ni apa dia? Ustaz, korban ni apa dia? Ada buat korban tak tahu ni? Korban para ulama menyebutkan ialah sesuatu yang disembelih. Sesuatu yang disembelih daripada haiwan-haiwan. Disembelih ni maksudnya termasuklah nahar sekali ya. Yang apa, penyembelihan yang khas yang dilakukan untuk unta. Unta ni dipanggil nahar, iaitu kita tikam dia punya tengkuk di bahagian tertentu. Termasuk sekalilah ya, iaitu sembelihan yang berlaku daripada bahimatil an'am, daripada haiwan-haiwan yang tertentu yang dipanggil sebagai al-an'am. Bahimatil an'am ini ialah haiwan daripada 3 kategori lah, sama ada daripada unta ataupun daripada lembu ataupun daripada kambing. Inilah yang disebutkan oleh para ulama fi yaumil adha, yang mana yaumil adha ialah hari raya haji, bermula daripada hari raya haji. Bermula daripada hari raya haji yang mana berakhirnya ila akhir ayyamit tasyrik, sehingga berakhirnya hari tasyrik yang terakhir. Maksudnya korban ni ialah satu syariat ataupun satu ibadat yang Allah Azza wa Jal letakkan ataupun tuntut daripada orang Islam untuk lakukan bermula daripada hari raya haji, iaitu selepas daripada tingginya matahari, iaitu dengan berlalunya tempoh untuk dilaksanakan salat hari raya Aidil Adha. Lepas salat tu dah boleh buat sehinggalah terbenamnya matahari pada hari tasyrik. Itulah waktu untuk korban. Jadi sesiapa yang menyembelih haiwan yang tertentu, iaitu daripada 3 perkara yang saya sebutkan tadi,
ya, bermula daripada hari Aidil Adha sehinggalah hari tasyrik yang terakhir, ya, taqarruban ila Allah, kerana nak bertaqarrub kepada Allah, kerana nak mendekatkan dirinya kepada Allah dengan niat dia sembelih tu kerana Allah Taala tuntut dia untuk berkorban pada hari itu dia buat, maka perbuatannya itu dikira sebagai ibadat korban. Dan ibadat korban ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ia merupakan perkara yang dituntut secara sepakat para ulama. Dituntut masyru', benda yang dituntut. Cuma ulama berbeza pendapat tentang hukum sebenar dia. Di sana ada dua pandangan dalam kalangan ulama. Kalau kita duk baca dalam kitab, kalau kita duk semak-semak dalam kitab, yang mana kita akan dapati bahawasanya, ya, ulama mempunyai dua mazhab dalam menentukan hukum udhiyah ataupun hukum melakukan korban. Yang pertama, mazhab yang pertama ialah mazhab majoriti ulama. Yang mana majoriti ulama mengatakan bahawasanya perbuatan berkorban ini adalah sunat muakkad. Sunnah muakkadah, bukan hanya sekadar sesuatu yang sunat, tetapi sunat muakkad. Sunat muakkad ni apa dia? Sesuatu yang bukan wajib, tetapi dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jarang meninggalkan perbuatan ini, menunjukkan kepada kita bahawasanya ia adalah satu ibadat yang sangat-sangat dituntut. Kenapa mazhab ni mengatakan ia adalah sunat muakkad? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW kata, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassu ataupun fala yamassa min sya'rihi aw basharihi min sya'rihi aw basharihi syai'a." Yang bermaksud, hadis riwayat Muslim, yang bermaksud sesiapa apabila masuknya 10 hari di bulan Zulhijjah, masuk aja hari pertama daripada 10 hari di bulan Zulhijjah, yang mana bila masuk aja bulan ni 10 hari yang pertama, iaitu 1 hari bulan Zulhijjah, sesiapa yang ingin melakukan korban, Nabi kata, siapa yang ingin melakukan korban, maka janganlah pada bermula hari yang pertama tu, janganlah dia mengambil sesuatu daripada rambutnya ataupun daripada bulu-bulu di kulitnya sesuatu pun. Nabi SAW apabila menyebutkan tentang hukum, para ulama akan tengok hadis ni daripada segenap segi. Para ulama akan tengok daripada segenap segi, yang mana mereka kata hadis ni fokusnya kepada hukum siapa yang nak buat korban, masuk hari pertama Zulhijjah, jangan potong rambut, jangan ambil apa-apa bulu daripada badan. Jangan potong kuku lah, termasuk sekali. Tetapi di sana ada benda lain yang diisyaratkan oleh Nabi SAW secara isyaratun nas. Secara tidak langsung para ulama memerhatikan kepada lafaz arada. Apabila salah seorang daripada kamu ingin untuk melakukan korban. Maksud ingin ni dia bukan satu paksaan lah. Dia bukan satu kewajipan lah. Siapa yang nak, siapa yang pilih. Bila ada pilihan, maksudnya ia bukan satu kewajipan. Itu majoriti ulama. Dan di sana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang mana sanadnya disahihkan oleh Al-Albani. Dia mengatakan, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri, dia mengatakan apa? Dia kata, inni la ad'ul adha wa inni lamusirun makhafata ay yara jirani annahu hatmun alai. Yang bermaksud, ini seorang sahabat, dia kata, aku ni ada kalanya meninggalkan adha, aku kadang-kadang meninggalkan perbuatan ibadah korban, dan sedangkan aku ada duit, aku ada kemampuan, makhafata ay yara jirani, kerana aku bimbang jiran-jiran aku melihat bahawasanya korban ini adalah satu kewajipan. Jadi dalil ini majoriti ulama kata ia adalah sunat muakkad. Kerana kalau wajib, sahabat tak akan tinggalkan. Sahabat dah tentu lebih faham daripada kita. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Hambali, daripada mazhab Maliki, mereka mengatakan bahawasanya hukum korban ini adalah sunat muakkad. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Mazhab yang kedua ialah mazhab Hanafi, dan juga mazhab ini ataupun pandangan ini dipilih oleh Ibn Taymiyah. Dia mengatakan bahawasanya korban ni adalah wajib bagi sesiapa yang mampu lah. Siapa yang mampu, siapa yang berkemampuan, ada harta, dia kena korban. Berdasarkan kepada hadis ataupun riwayat yang datang daripada jalur Abu Hurairah, Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad, yang mana lafaz tersebut diriwayatkan, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqribanna musallana. Sesiapa yang mempunyai kemampuan, sesiapa yang mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak melakukan korban, maka janganlah dia hampiri tempat solat kami. Cuma riwayat ni ada problem sikit kerana ada percanggahan. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian ulama yang lain mengatakan ia bukan kalam Nabi tetapi ia kalam Abu Hurairah. Ia kalam Abu Hurairah, seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab dia. Jadi saya cenderung untuk mengatakan ini kalam Abu Hurairah sekadar untuk menggalakkan orang yang mempunyai kemampuan supaya melakukan ibadah korban.